Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini agenda Awani. Malam ini kita akan memberikan analisis situasi terkini di Asia Barat, bagaimana perang yang dimulakan oleh Amerika Syarikat dan juga Israel ke atas Iran, dan situasi sudah memasuki 2 hari ini. Bagaimana kita membaca, adakah konflik geopolitik di Asia Barat ini akan bertambah parah, akan terbuka dengan lebih luas lagi, bukan hanya tertumpu kepada Amerika Syarikat, Israel menyerang Iran, dan juga bagaimana Israel juga menyerang proksi-proksi Iran di Lebanon seperti Hezbollah, dan juga terus membantai umat Islam ataupun Palestin di Gaza dan juga di West Bank. Tetapi dengan serangan tindak balas yang dilakukan oleh Iran kepada pengkalan-pengkalan dan juga perkara-perkara lokasi berkepentingan Amerika Syarikat dan juga Zionis di negara-negara teluk seperti di Qatar, di Bahrain, di Kuwait, di Iraq, di Arab Saudi dan juga di Abu Dhabi dan juga Dubai, adakah negara-negara teluk ini akan bertindak balas? Dan jika ia berlaku, maka perang terbuka dan juga situasi di Asia Barat tidak akan kita boleh gambarkan seperti mana kita gambarkan pada ketika ini. Jadi itulah yang akan kita bincangkan. Dua ahli panel sudah pun bersedia. Bagaimana pandangan mereka? Dr. Feiruz Ali, Pensyarah Kanan Fakulti Undang-Undang dan juga Hubungan Antarabangsa UNIZA, dan juga saudara Ashraf Farik, Ketua Pegawai Operasi IRIS Institute. Assalamualaikum Dr. Feiruz dan juga Ashraf, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik. Nazri, okey? Alhamdulillah. Mungkin nak mulakan dengan Dr. Feiruz. Bagaimana observasi Dr. Feiruz dengan situasi perang kali ini berbanding perang pada tahun lalu dan juga perang apabila Amerika Syarikat memulakan peperangan kepada negara-negara yang mereka rasa tidak bersetongkol dengan mereka dan juga menjadi musuh kepada rakan utama mereka di Timur Tengah, iaitu Israel. Mungkin apa kelainan dan apa yang pastinya ia menjadi pencetus kepada perang kali ini ke atas Iran? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada Nazri dan juga sahabat panel saya Ashraf. Kali ini ada perbezaan. Perang tahun lepas yang lebih dikenali sebagai perang 12 hari atau 12 days war itu melibatkan di antara Israel dan juga Iran. Amerika Syarikat hanya memainkan peranan pada minit yang akhir. Namun, perang hari ini melibatkan 3 aktor. Pertama, Iran. Kedua dan ketiga adalah Israel dan Amerika Syarikat. Maksudnya di sini dua negara sedang menyerang Iran. Ya. Itu perbezaan yang paling ketara saya kira. Namun yang lebih penting, objektif kali ini adalah lebih jelas. Objektifnya adalah untuk pertukaran kerajaan ataupun regime change, ya, satu konsep yang sering diutarakan oleh kerajaan Amerika dan Israel. Dan salah satu pendekatan mereka adalah dengan strategi membunuh kepimpinan teratas Iran. Ini adalah strategi mereka dan mereka sedikit sebanyak mereka telah mencapai objektif mereka dalam masa 2 atau 3 hari ini. Jadi saya fikir setakat ini yang saya kira perbezaan yang ada berbanding dengan perang yang lepas pada tahun 2025. Perang 12 hari justifikasi lebih kepada isu pengkayaan uranium Iran yang masih tertunggak, ya, Dr. Feiruz dan juga Ashraf. Tetapi pada pandangan Ashraf, untuk perang kali ini seperti mana yang diangkat oleh Dr. Feiruz, saya rasa itu juga tujuan utama, iaitu regime change berbanding hal pengkayaan uranium dan juga pembinaan misal balistik Iran yang sedang dibrokerkan oleh Oman sejak 2 bulan lalu, tetapi akhirnya tidak dipandang langsung apa yang ingin dicapai oleh perunding-perunding Iran, Oman dan juga Amerika Syarikat. Apa dengan Ashraf? Ya, saya bersetuju atas kenyataan tersebut kerana dunia sedang mengikuti proses rundingan di antara Iran dan juga Amerika Syarikat yang dianjurkan oleh Oman. Dan pada 27 hari bulan, sehari sebelum serangan yang dilancarkan oleh Israel kepada Iran, Menteri Luar Oman telah mengadakan satu sidang media, wawancara mengatakan ada progres yang sangat baik di mana Iran
hendak mengikuti tuntutan-tuntutan yang dikeluarkan oleh IAEA untuk mengurangkan kadar uranium mereka. Tetapi pada 28 hari bulan dan rundingan sedang masih lagi berjalan, pada pagi tersebut Israel telah menyerang Iran, dan macam yang disebut oleh doktor sebentar tadi, serangan tersebut adalah serangan yang menyasarkan kepala kepimpinan tertinggi Iran dan telah membunuh Ayatollah Ali Khamenei. Dan ini satu perkara yang kita lihat kalau diukur dari sudut skala dan juga speed ataupun impak kepada perang ini, ianya berisiko untuk pergi kepada perang regional kerana dia melibatkan aktor-aktor. Kalau kita lihat kesan tindak balas yang dilakukan oleh Iran menyasarkan base-base tentera US di sekitar kawasan Timur Tengah tersebut, dan ini berkemungkinan untuk menarik aktor-aktor lain supaya turut sama dalam perang ini. Pandangan Ashraf juga, adakah ketika ini pastinya negara-negara Teluk cuba menahan diri daripada terlibat secara langsung apabila negara mereka diserang, tetapi apabila serangan hari kedua, serangan hari ketiga yang dilancarkan oleh Iran kepada kepentingan Amerika Syarikat di negara-negara Teluk, adakah mereka mampu bertahan? Saya berpandangan bahawa tidak mahu tidak negara-negara Teluk terpaksa juga untuk menghentikan peperangan ini kerana kesan yang dialami mereka sangat besar. Kita lihat seperti apa yang berlaku di Abu Dhabi, di UAE sebagai contoh. Serangan yang terkena di lapangan terbang, yang di pelabuhan mereka telah merencatkan aktiviti ekonomi. Dan kita tahu jika peperangan berlaku, Selat Hormuz akan ditutup. Dan ini akan menyebabkan aktiviti utama ekonomi mereka akan terganggu. Dan saya fikir ini sudah tentu tidak dimahukan oleh negara-negara Teluk untuk membiarkan perang ini terus berlanjutan. Dan sekiranya perang ini terus berlanjutan, mereka akan menerima implikasi yang sangat besar berbanding negara-negara lain di Timur Tengah. Dr. Feiruz, bagaimana pendirian itu dapat dicapai di kalangan konsensus negara Teluk, the Gulf State Nation ini? Bagaimana kompromi yang mereka akan lakukan? Kerana jika mereka terus berdepan secara langsung dengan Tehran, pastinya mereka akan mendapat tentangan dalaman kerana mereka bukan berperang kerana mewakili Zionis Israel ataupun regime change yang dimahukan oleh Trump, tetapi mereka hanya mempertahankan diri. Jadi bagaimana ini dapat dilakukan? Pastinya negara Oman, Qatar dan juga Saudi Arabia, walaupun mereka memberikan kenyataan yang keras kepada Tehran kerana sudah melanggar kedaulatan negara masing-masing, tetapi untuk memasuki secara terbuka dengan membawa misi untuk mempertahankan diri dalam masa yang sama untuk distance kepentingan Zionis dan juga Amerika Syarikat. Kalau kita lihat kenyataan dari kerajaan Arab Saudi semalam, di mana mereka telah menyatakan bahawa mereka hanya mampu bersabar dalam hanya beberapa waktu sahaja sebelum mereka mengambil tindakan untuk menyerang balas serangan dari Iran yang kini sedang rancak dilakukan ke atas negara GCC ini semua. Dan pada masa sama saya kira mereka harus membuat keputusan yang jelas, kerana serangan-serangan Iran besar kemungkinan mampu melumpuhkan sistem pentadbiran negara mereka. Contoh terdekat adalah di Bahrain. Bahrain sebenarnya sekarang berada di dalam keadaan yang paling lemah sekarang ini. Dan kita kena faham, Bahrain antara 50% hingga 60% rakyat Bahrain adalah golongan Syiah. Dan sekiranya sistem pentadbiran Bahrain itu lumpuh, ada kemungkinan kerajaan baru akan mengambil alih tampuk pemerintahan dan yang mungkin menjadi kerajaan yang menyokong atau kerajaan pro-Iran, kerajaan Syiah di Iran. Dan ramai kurang tahu kebanyakan negara-negara GCC ini ada populasi Syiah mereka. Dan ini boleh menjadi titik punca ketidakstabilan dalam isu semasa sekarang ni. Namun pada masa yang sama, adakah negara GCC ini semua kuat di dalam menyerang balas kembali kepada Iran? Ya. Ini kerana selama ini kebanyakan pertahanan negara GCC ini disandarkan terhadap tentera Amerika Syarikat. Jadi ini adalah satu paradoks yang saya kira kerajaan GCC sedang menghadapi secara bersama sekarang ini.
Saudara Ashraf, ini paradoks yang cuba kita faham kerana selama ini defense industrial di GCC bergantung kepada Amerika Syarikat. Pengalaman perang Iran-Iraq, perang Teluk antara Saddam Hussein dan juga Kuwait, dan juga menjadi benteng kepada kekuatan Iran yang dikatakan cuba membawa Syiah kepada negara-negara Teluk, yang sudah pun menjadi satu mitos yang selama ini dipegang oleh pentadbiran ataupun kerajaan di negara-negara Teluk. Tetapi adakah ianya mampu bertahan pada ketika ini? Dalam masa yang sama, naratif dunia, geopolitik dunia sudah pun berubah. Walaupun Iran ada hak untuk mempertahankan diri, tetapi mereka tahu kekuatan Amerika Syarikat ada di kalangan jiran-jiran mereka di Teluk. Ya, kalau kita lihat suasana yang sedang berlaku di Timur Tengah sekarang ini mencetuskan orang kata mixed feeling antara penyokong Syiah dan juga kepada yang anti kepada Syiah, kerana seperti yang disebut oleh doktor tadi, populasi di negara-negara Teluk juga compromise, ada antaranya adalah negara rakyat-rakyat Syiah. Dan kita lihat kematian Ali Khamenei telah membangkitkan lagi semangat moral di kalangan penganut Syiah di negara-negara tersebut, dan ini berisiko mencetuskan ketidakstabilan di negara mereka sendiri. Dan begitu juga di pihak Iran, ini merupakan satu manfaat dan juga satu advantage kepada Iran untuk menarik sokongan negara-negara yang Arab yang ada supaya bersama dengan mereka melancarkan serangan terhadap Israel dan juga Amerika Syarikat. Dan oleh sebab itu kita melihat Iran menyasarkan base-base tentera Amerika di negara-negara Teluk kerana untuk melumpuhkan atau melemahkan lagi kuasa ketenteraan negara-negara yang menjadi pelindung kepada pangkalan tentera Amerika Syarikat. Dr. Feiruz, cuba kita faham dengan serangan hari pertama Amerika Syarikat menyasarkan kepimpinan utama Iran, iaitu Ayatollah Ali Khamenei. Dan Ali Khamenei merupakan pemimpin agung Iran sejak berdekad lamanya, lebih 30 tahun selepas mengambil alih Ayatollah Khamenei yang meninggal pada 1980-an. Dan ini tokoh yang bukan kaling-kaling. Apabila terkorban, dan kita lihat berita semalam di seluruh Iran, mereka tidak takut untuk keluar di jalan raya menyatakan kesedihan berkabung atas kematian Ali Khamenei. Pada Trump, kenyataan Trump, mereka menyatakan mereka sudah membunuh pemimpin nombor satu dan juga kekuatan-kekuatan IGRC dan juga tentera utama Iran yang menyusun kepimpinan tentera dan juga membina kapasiti uranium senjata nuklear Iran. Itu cynical. Secara rambangnya, kita pun faham layer pemerintahan Iran tidak begitu. Sebab itu, kataupun selesai kematian Ali Khamenei, mereka sudah ada kepimpinan majlis yang mentadbir sementara, dan sudah pun ada calon-calon yang akan mengetuai Republik Revolusi Iran sekarang ini. Jadi bagaimana Dr. Feiruz melihat Iran adakah lumpuh dengan kematian syahid Ali Khamenei, ataupun Iran akan bangkit lebih ruthless ataupun lebih mungkin selama ini Ali Khamenei tokoh yang begitu sederhana, walaupun kita tahu juga Iran berbeza dari negara-negara lain, tetapi sentiasa membuka pintu rundingan dengan kuasa-kuasa barat, terutamanya Amerika Syarikat, tetapi tidak dihargai pada ketika itu, dan beliau meletakkan nyawa di peringkat yang tertinggi dan beliau terkorban. Pandangan Dr. Feiruz? Saya kira itu salah faham dunia barat terhadap pimpinan Islam di dalam kerajaan Iran itu sendiri. Salah satu pandangan mereka adalah Ali Khamenei itu adalah seorang pemimpin yang ruthless, ya, seperti Nazri Kahar sebut tadi, yang bersifat kuku besi, di mana rakyat Iran takut terhadap beliau, rakyat Iran takut untuk menyuarakan pendapat dan sebagainya. Justru pada pandangan negara barat, dengan terbunuhnya Ali Khamenei ini, rakyat Iran dapat boleh mendapat satu manfaat daripada kematian beliau. Dan juga bagi Trump dan pasukannya itu, mereka berpendapat adalah masanya sekarang untuk rakyat Iran memberontak dan menjatuhkan sistem pemerintahan
Iran sekarang ini. Namun perkara itu tidak terjadi sehingga kini. Dan bagi pemimpin di Israel dan Amerika Syarikat, ini adalah satu perkara yang sangat mengejutkan. Ini bertitik punca dari salah faham mereka tentang sistem pentadbiran di Iran. Ahli Khomeini telah berada di tampuk pemerintahan selama saya rasa 30 tahun kurang lebih, ya. Tetapi sistem di Islam, sistem Iran di Islam ini mereka meletakkan kepercayaan mereka kepada sistem syura itu, sistem musyawarah itu, bukan kepada kepimpinan. Bagi mereka, pemimpin itu hanya wakil daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mentadbir negara. Namun sistem syura ataupun musyawarah itu akan menentukan pemimpin selepas pemimpin yang sebelum ini. So jadi ini salah faham negara barat lah. Ya, selepas ini adakah dengan regime change yang cuba dinaratifkan oleh Trump dan juga Zionis dan pimpinan Barat dalam menyerang Iran kali ini, dan mereka menyeru rakyat Iran bangkit untuk menukar regime ini dan mendapat pemerintah baru, tetapi Saudara Ashraf melihat kekuatan sistem syura dan juga lapisan majlis-majlis pemerintahan yang ada di dalam Iran itu, ia berakar umbi di peringkat yang paling bawah, di peringkat kampung, di peringkat negeri, di peringkat daerah, hinggalah di Tehran, di peringkat nasional. Dan keputusan itu bukan hanya bergantung kepada Ali Khamenei seperti mana Dr. Feiruz katakan. Adakah ini sebenarnya yang tidak difahami dan sukar difahami oleh kita juga sebagai pemerhati dari luar, tetapi Iran sudah pun menjadikan dia sebagai DNA Republik Islam Iran, yang sukar dibaca sebenarnya. Apabila mereka membunuh satu tokoh, mereka akan rasa negara tersebut akan menjadi negara gagal, seperti mana mereka membunuh Saddam Hussein ataupun Muammar Gaddafi dan regime change yang dipelopori sebelum ini. Okey, saya kira sebenarnya mereka jika membaca laporan-laporan dan juga kajian mereka, saya kira mereka sebenarnya faham dengan situasi kepimpinan yang berlaku di Iran. Dan oleh kerana itu, kita lihat serangan ini dijangkakan oleh Trump mungkin mengambil masa sebulan ataupun lebih daripada tempoh tersebut. Dan di pihak Iran, apabila mereka mengetahui serangan yang hendak dilakukan oleh Israel dan juga Amerika Syarikat ini menyasarkan kepimpinan tertinggi Iran, maka mereka telah membahagikan ataupun telah membuat seolah-olah jawatan bayangan sehingga ke 4 lapisan paling ke bawah. So kalau Ayatollah Ali Khamenei telah meninggal, maka akan ada pengganti. Kemudian mereka telah menggaris sampai 4 lapis kepimpinan tersebut. So ini persediaan yang dilakukan oleh pihak Iran. Dan juga Israel dan Amerika, mereka akan sebenarnya hendak memburu keseluruhan kepimpinan tertinggi Iran itu. Hatta di bahagian lapis mana pun, mereka akan cuba untuk menghapuskan kepimpinan tersebut. Kerana mereka faham sekiranya mereka menghapuskan kepimpinan di layer atas sekali, sudah tentu akan ada pengganti-pengganti yang akan menggantikan kepimpinan tersebut. Dan ini saya lihat ini akan menjadi objektif dan sasaran utama Israel, di mana mereka hendak seolah-olah untuk total collapse kepimpinan Iran, rejim Iran. Mereka hendak menghapuskan keseluruhan kepimpinan tersebut. Dan ini sebenarnya kalau kita lihat, ia adalah strategi yang sama juga digunakan di Gaza, di mana mereka menyasarkan setiap lapis kepimpinan Hamas. So mereka hendak menghapuskan secara total supaya tidak ada uprising ataupun kebangkitan lanjutan yang akan dilakukan oleh mereka. So bagi Israel ini adalah sebuah perang eksistensial kepada mereka, dan mereka harus menggunakan peluang ini kerana bukan mudah bagi mereka untuk memaksa kepimpinan Amerika Syarikat untuk terlibat sama dalam perang ini. Dan mereka kini berjaya sebab telah berjaya mempengaruhi Trump untuk masuk ke dalam perang ini, dan sudah tentu mereka akan menggunakan kapasiti Amerika Syarikat dan juga pengaruh Amerika Syarikat untuk membenam secara total kepimpinan Iran. Walaupun saya merasakan mereka mungkin merasakan ini mustahil untuk melaksanakannya, tapi mereka akan cuba untuk merebut masa ini untuk meruntuhkan sedalam mana yang mereka mampu.
Ashraf, sedikit tambahan. Di dalam Iran yang dikatakan menjadi satu alasan yang digunakan oleh Trump dan Israel untuk campur tangan ke atas regime change kali ini, iaitu mereka yang protes, sebahagian daripada rakyat Iran yang protes sejak beberapa tahun lalu, dan ada yang terbunuh dan ada begitu ramai ribuan yang ditahan oleh askar revolusi. Tetapi dari pemerhatian media yang saya baca dan juga dari laporan-laporan di dalam Iran, ya betul, mereka mahu ada keterbukaan baru di kalangan pemimpin Iran. Mereka mahu lebih luas demokrasi, partisipasi rakyat Iran, kerana mereka sudah begitu kata pun tertekan dengan inflasi, dengan keadaan ekonomi yang tidak berkembang, pengangguran yang tinggi dan perkara-perkara embargo yang sekian lama. Tetapi mereka faham juga model yang dibawa oleh kuasa barat ini, mereka tidak mahu terlibat sama seperti mana apa yang berlaku di Iraq, apa yang berlaku apabila Arab uprising di North Mina dan sebagainya. Jadi mereka tahu, mereka tidak mahu campur tangan kuasa besar, tetapi mereka mahu melihat itu berlaku di dalam Iran itu sendiri. Jadi di mana suara ini akan mereka letakkan? Adakah Trump misalnya ataupun Barat ingin membawa kepimpinan dinasti Pahlavi kembali semula, tetapi itu menjadi satu momokan yang tidak mendapat begitu sambutan di dalam Iran sendiri. Ya, kalau kita lihat sokongan yang diberikan terhadap Reza Pahlavi kebanyakan disokong oleh diaspora Iran yang duduk di luar negara, di UK, di Amerika Syarikat. Dan ini kalau kita lihat baru-baru ni ada satu video di mana mereka menyambut kematian Ayatollah Ali Khamenei bersama-sama dengan Israel, bersama-sama dengan orang Yahudi. Dia ada satu dataran di Britain, di London. Dan kita lihat sokongan diberikan terhadap Reza Pahlavi ini kebanyakan tertumpu pada kelompok diaspora Iran yang berada di luar negara. Sementara yang disebut oleh Haji tadi, betul, rakyat Iran mahukan perubahan, mahukan reform, tetapi mereka tidak mahu sehingga mengheret negara mereka berlaku pertukaran rejim dan menyebabkan ekonomi mereka kolaps, negara mereka kolaps, dan mereka tahu risiko menjadi sebuah failed state. Failed state. Dan Iran kita tahu ada potensi yang besar dari sudut minyak, dari sudut ketenteraan mereka dan sebagainya. So bagaimana, cuma apa yang dilakukan oleh Trump ketika ini, dia cuba untuk membakulkan sekali sokongan yang diberikan terhadap Reza Pahlavi ini dengan mengatakan bahawa inilah sokongan rakyat Iran untuk menjatuhkan rejim. So mereka hendak membina naratif itu supaya mereka boleh install Reza Pahlavi ke dalam kepimpinan Iran. Dan saya pasti walaupun Reza Pahlavi ini diinstal menjadi kepimpinan Iran, Iran tidak akan menjadi lebih stabil berbanding dahulu dan akan dia sentiasa ada pihak untuk menjatuhkan kerajaan yang baru yang diinstal oleh US ini. Saudara Dr. Feiruz, adakah perang ini akan berlanjutan pada pandangan Dr. Feiruz dan akan memaksa negara-negara sahabat Iran seperti China, Rusia, dan ini akan menjadi satu perang proksi yang lebih parah? Saya kira perang ni akan berlanjutan sebab ia berkait dengan existential Iran itu sendiri. Hidup mati kerajaan Iran semasa. Jadi mereka akan sedaya upaya cuba mempertahankan kedaulatan mereka. Dari segi konteks pembabitan negara-negara lain, saya kira secara tidak langsung, China contohnya. China sebelum perang yang sedang terjadi sekarang ni, China banyak memberi bantuan dari segi sistem radar Beidou. Sistem radar Beidou ini adalah satu sistem yang mampu mengesan pesawat halimunan sejauh 700 km. Okay. Selain itu, Mizar Vision. Mizar Vision ini adalah satu sistem satelit China yang China beri kepada Iran untuk memantau pergerakan kapal perang Amerika Syarikat dan tentera udara mereka sewaktu mereka cuba untuk mengelilingi Iran, ya. Dan selain itu, pada awal tahun ini, Januari 2026, kerajaan China telah memberi satu sistem yang mampu melumpuhkan Starlink internet yang digunakan oleh Elon Musk untuk menghantar internet kepada pembangkang di dalam Iran untuk membuat rusuhan di dalam negara Iran tersebut. Jadi
di sini kita nampak China memberi bantuan secara tidak langsung. Dan saya kira dalam ini waktu sebelum perang, dan saya juga fikir dalam keadaan semasa kemungkinan besar, kemungkinan itu ada bagi China dan juga mungkin Rusia untuk terus menjalankan bantuan seumpama terhadap Iran. Seperkara lagi, kita kena faham, China tidak akan mahu lihat Iran jatuh. Ini kerana 80% minyak mentah China bergantung pada Iran, dan harga minyak ini dijual lebih rendah dari harga pasaran. Jadi saya fikir sekiranya kerajaan semasa ini jatuh, kemungkinan besar ia akan diganti oleh kerajaan pro-barat anti-China. Jadi China akan kehilangan sumber minyak mentah yang murah. Jadi saya fikir China akan bantu secara tidak langsung dalam usaha mereka. Terima kasih Saudara Ashraf Farid, Ketua Pegawai Operasi Iris Institute, dan juga Dr. Feroz Ali, Pensyarah Kanan Fakulti Undang-Undang dan juga Hubungan Antarabangsa UNIZA, dan juga Fellow Penyelidik Asia Middle East Center AMEC. Jadi itu saja agenda awani malam ini. Assalamualaikum, jumpa lagi.